Ni. Sorry. Saya minta maaf. Takut korang marah saya lagi yang. Marah ke tak marah ni? Tak marah saya nak tunjuk video ni. Marah ke tak? Tak marah saya tunjuk video ni. Kalau marah saya tak tunjuk. Video ni saya skip. Tukar video lain. Marah ke tak? Tak marah? Okey. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak setuju dengan cadangan setengah pihak berhubung langkah menaikkan harga minyak bagi mendepani krisis bekalan global akibat perang di Asia Barat. Menurut Perdana Menteri, ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban akibat keadaan ekonomi semasa meskipun terpaksa menanggung belanja yang besar bagi kos subsidi bahan api yang diberikan. Sekarang orang cakap banyak di luar. Di luar sekarang cakap banyak. Tapi masa dalam kerajaan, dia suruh naik minyak. Saya tidak setuju naikkan harga minyak sehingga membebankan rakyat. Walaupun kerajaan pasal tanggung, kalau kata 3 bilion tambahan 1 bulan, 10 bulan 30 bilion ringgit. Dari mana? Kalau dia hutang, saya boleh hutang sekarang. Lepas itu bila saya tinggalkan kerajaan, anak-anak yang harus bayar. Sebab itu jalan keluarnya bukan hutang mudah. Jadi kita lakukan apa yang kita mampu. Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peras. Anwar tak setuju cadangan naik harga minyak. Bang, yang harga minyak diesel naik 5 kali itu hari tu menatang mana pula? Korang nampak tak guys? Korang nampak tak dia orang punya gila ni? Ni bukan gila sikit-sikit, ni gila babi-babi pun malu tau. Tiba-tiba pula non kunyit bagi tahu tak tergamak nak naik harga minyak. Membebankan rakyat. Apa kejadahnya dia cakap macam itu Tapi sebab rakyat ramai yang jadi kambing, itu pasal dia cakap tak berani nak lawan, tak berani nak tegur. Lepas tu, UMNO tak tiba. UMNO tak tiba apa? UMNO dalam kabinet. UMNO pun sama lah. Yang kata UMNO tak tiba apa? Sama lah ni. Naik harga minyak tu, non kunyit. Okey, kabinet siapa dalam kabinet? UMNO lah. Termasuklah Zahid. Tak tergamak ni harga minyak. Tapi apa ucapan tersurat dia tu? Mesej tersurat dia apa? Mesej tersurat dia apa? Come on, saya nak tengok komen. Panas awal ni aku ni ukur dia. Apa mesej tersurat dia? Come on, ada 2,400 kat YouTube, ada 1,003 dekat Facebook. Apa mesej tersurat non kunyit bagi tahu? Yes, cakap kau brother. IMF. Dengar aku cakap. Harga minyak sehingga membebankan rakyat. Dengar. Walaupun kerajaan pasal tanggung, kalau kata 3 bilion tambahan 1 bulan, 10 bulan 30 bilion ringgit. Dari mana? Dia bilion-bilion je, bapuk tua ni. Daripada dulu, bilion-bilion. Daripada zaman dia pemangkang. Daripada zaman korang sokong dia lah gila. Korang sokong dia bilion-bilion. Dia mana tak pernah cakap juta-juta. Bilion-bilion. Itu pasal potensi pelaburan bilion-bilion. Mana pernah juta-juta tak ada. Ni, dengar ni. Kalau dia hutang, saya boleh hutang sekarang. Lepas itu bila saya tinggalkan kerajaan, anak-anak yang harus bayar. Sebab itu jalan keluarnya bukan hutang mudah. Jadi kita lakukan apa yang kita mampu. Inilah mangkuk ni. Tapi berapa ramai kita nak faham sebab tak nak ambil tahu. Ini yang bukanlah semarah. Tapi kadang-kadang geram dengan mereka bodoh-bodoh ni. Semua benda nak politik. Ini bukan berpolitik bodoh. Ini educate kau faham kan? Supaya tak diperbodohkan, tak jadi kambing. Mangkuk ni baruan ni one order. Dia nak pinjam IMF tu. Itu pasal dia kata 3 bilion, 10 bulan dah 30 bilion.
Berhutang. Sebab nanti dia akan pinjam dengan IMF. Bagi tahu, kita dah terpaksa tanggung. Duit dah tak ada, terpaksa pinjam dengan IMF. Lepas tu yang bodoh-bodoh, yelah, betul lah. Kerajaan dah tanggung subsidi banyak lah. Datang pula brother ZRA tu, kita terpaksa oleh kerana ni. Datang pula si Faizal Barwa tu, kita di kerajaan kita. Yang korang tak ambil tahu pasal politik ni, tak ambil tahu tak cana ni. Yelah, betul lah. Bodoh. Itu yang berlaku 97 dulu. Itu 97 tu lah juga. Mangkuk tu buat. Tapi Tun Mahathir terajang IMF keluar. Tun Mahathir selamatkan negara ni. Kita satu-satu negara tak pinjam dengan IMF. Sampai sekarang kita tak pinjam IMF. Bapuk tua ni nak pinjam. Berapa ramai yang nak ambil tahu? Berapa ramai? Kat mana otak nak kena kesedaran? Bukan berpolitik ni. Ambil tahu supaya tak diperbodohkan. Kau, korang, kau pergi, sekarang kau pergi ChatGPT kejap. Pergi. Ada ChatGPT, pergi Google ke, pergi ChatGPT ke, pergi kejap. Tolong type kejap. Anwar Ibrahim, Chairman IMF. Tolong, pergi type kejap. Geram aku. Isau aku lah. Geram aku. Pergi type kejap. Geram. Type kejap. Anwar Ibrahim, Chairman IMF. Ada ke tak ada? Apa dia bagi tahu? Tolong komen apa yang dia bagi tahu. ChatGPT ke Google ke. Tolong komen. Tolong komen. Tolong. Pergi Google kejap. Pergi tengok. Dia pernah jadi chairman IMF. 97 dia jadi chairman IMF. Apa IMF tu? Kan ambil tahu kan. Gini. Ambil tahu. Apa IMF ni? So kalau pinjam dengan dia macam mana pula? Apa dia buat? Ini saya dah bagi tahu banyak kali. Pinjam IMF ni bukan pinjam 100 bilion. Bayar 200 bilion. Bukan. Pinjam dengan IMF ni gadai negara dah. Bermakna dia beroperasi. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu. Memanglah Melayu baruah macam Anwar Ibrahim ni. Tapi dia lah kontrol semua. Bank-bank dia mergekan. Syarikat-syarikat milik kerajaan apa semua dia ambil. Inilah yang berlaku. Kau nak pergi jauh apa? Tu Malaysia Airport Berhad. MAHB. Jual kepada siapa? BlackRock. Syarikat siapa? Amerika. Siapa owner dia? Zionis. Tak nampak ke? Ambil tahu kan? Ambil tahu. Nak selamatkan negara ni. Walanon, ceplos-ceplos, kalau berkata fitnah, ke sanggah lah. Buat video pergi sanggah ke, bagi tahulah. Pergi buat. Anwar Ibrahim, kalau fitnah, saman lah. Cakap kau HIV pun kau tak saman-saman.